huruf yang tepat, terutama pada huruf yang bersifat istilah serta memelihara kadar dan ukuran panjang pendek mat seperti hukum mat tabi'i. Dalam bidang taranum, pada tahun ini peserta dimaklumkan berkenaan 2 taranum wajib 10 minit sebelum mereka menaiki pentas bagi menguji tahap penguasaan taranum. Kebanyakan peserta tidak dapat menunjukkan wuslah dan al-musamalah dalam bacaan dan gagal mengalunkan 4 tabakat bagi setiap taranum. Mereka juga tidak mampu menerjemahkan taranum yang dibaca dengan bacaan Arabiah. Dalam bidang fasahah, terdapat kelemahan dari segi tidak menepati cara wakaf dan ibtidah, tidak cermat dalam bacaan, terlalu lama berhenti di antara satu ayat ke satu ayat, bertukar kalimah, tersalah baris, serta tidak memulakan bacaan pada ayat yang ditetapkan dan menamatkan bacaan terlebih awal dari masa yang ditetapkan. Kadang-kadang dalam bidang suara, peserta tidak dapat mengawal sepenuhnya alunan suara dengan selesa dalam semua tabakat, menyebabkan berlaku kesumbangan yang kekal serta nada suara yang mendatar. Sidang hadirin sekalian, sekarang dengan sepertinya saya mengumumkan keputusan bagi Majlis Tilawah Al-Quran peringkat saringan bagi tahun 1447 Hijriah bersama 2026 Miladiah. Keputusan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat saringan tahun 1446 2025 Masihi bahagian Qori. Tempat pertama dinyanyi oleh Muhammad Luqman Mukri bin Nazri Irani dengan markah 93%. Yang kedua, Ahmad Ashraf bin Azmi 92.5%, Muhammad Anwar bin Abdullah 92%, Muhammad Syukizan bin Yusuf 92%, Abdul Hafiz bin Umar 91%, Muhammad Izamuddin bin Muhammad Sanusi 90.5%, Muhammad Tariq bin Ismail 90%, Muhammad Hanafi bin Muhammad Sa'ad 89.5%. Seterusnya, keputusan markah tilawah Al-Quran peringkat saringan bahagian Qori'ah. Pertama, Nur Ain Najihah binti Abdul Hakam, markah 92.5%, Rafi'ah binti Husin 90%, Munirah binti Kasim 88%, Fatimah binti Muhammad Usman Al-Muhammadi 88%, Rahimah binti Mahmud 84.5%, Faridah binti Yusuf 80.5%, Zumirah binti Abdul Rahman 79.5%, Aznan binti Ibrahim 78%. Kesemuanya 16 orang Qori dan Qori'ah. Adalah dimaklumkan bahawa keputusan Jemaah Hakim adalah muhkamah. 16 orang peserta yang terdiri daripada 8 orang Qori dan 8 orang Qori'ah ini akan menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Kelantan tahun 1447 Hijriah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 14 hingga 17 Syakban 1447 Hijrah bersamaan 2 hingga 5 Februari 2026 bertempat di Dewan Utama Tengku Karya Pahlawan Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra Panji Kota Baru Kelantan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Usaha Puan Hajah Berdalawati binti Muhammad di atas pengumuman itu tadi. Dengan berakhirnya pengumuman peserta yang layak itu tadi, maka sempurna sudahlah program tilawah Al-Quran peringkat saringan negeri Kelantan pada tahun ini.
Tahniah diucapkan kepada peserta yang layak dan teruskan usaha diri anda bagi yang belum layak. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Div Kehormat, Barisan Hakim, para qari dan qariah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Mohon maaf salah dan silap. Akhirnya, marilah kita sama-sama tangguhkan majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput kepada semua qari qariah jemaah hakim untuk sesi menyapa.